Ha? Okey, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kita bersama bersyukur sekali di mana Belanjawan 2026 jelas merupakan satu belanjawan yang berwawasan, di mana jelas defisit turun, hasil kerajaan tambah, pengangguran turun, hutang negara baru turun, dan yang paling dapat kita lihat di mana semangat kerajaan untuk memastikan negara kita kembali ke landasan yang betul amat jelas dan ketara. Yang kedua, selain daripada berwawasan, Belanjawan 2026 juga adalah jelas berjiwa rakyat, di mana tahun depan sumbangan wang tunai yang akan diberikan kepada rakyat mencapai jumlah paling tinggi dalam sejarah, dengan tambahan 2 bilion lagi untuk SARA 2026, menjadikan jumlah sumbangan wang tunai kepada 9.5 juta rakyat telah pun meningkat ke 15 bilion ringgit. Yang bujang akan dapat 600. Yang ada keluarga akan dapat 4,600. Dan setiap rakyat Malaysia akan dapat SARA 2026. Jelas 15 bilion adalah jumlah yang paling tinggi dalam sejarah. Ketiga, belanjawan ini juga jelas melakarkan masa depan negara menjadi the powerhouse AI nation, menuju ke wawasan negara maju. Dan di mana 5.9 bilion telah pun diperuntukkan untuk membangunkan sovereign AI dan juga cloud system sendiri. Ini menjadikan Malaysia tidak lagi bergantung kepada negara asing, tetapi kita memperkasakan ciptaan dan buatan barangan Malaysia. So, ini merupakan satu lagi belanjawan yang telah pun jelas dengan tata kelola yang baik, perbelanjaan yang berhemah. Kita telah berjaya mengurangkan defisit. Sebelum itu 5.5%. Tahun depan dijangkakan turun kepada 3.5%. Hutang negara yang baru juga akan turun. Kadar pengangguran juga dijangka akan turun ke paras paling rendah, dan ekonomi dijangka akan berkembang 4.6%, walaupun ekonomi dunia memang tidak menentu. Maka adalah sangat penting di mana seluruh rakyat Malaysia, marilah kita berdiri teguh bersama kerajaan Madani, kita bangkit bersama. Ayo!